Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanini binti Azman bersama dengan dua lagi rakan saya iaitu Nur Aisyah Sofia binti Musa dan Hanis Maisarah binti Zahari akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus BMMB 3313 yang bertajuk Patriotisme dalam Peribahasa. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkaitan dengan patriotisme dalam peribahasa, izinkan saya memberi pengenalan berkaitan semantik dan juga pragmatik dalam peribahasa. Yang pertama ialah makna semantik. Semantik merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji makna sesuatu perkataan, frasa ataupun ayat secara literal ataupun tersurat, iaitu berdasarkan makna sebenar seperti yang terdapat dalam kamus tanpa mengambil kira konteks sosial atau niat penutur. Dan dalam konteks peribahasa, semantik melihat makna asal perkataan yang membentuk peribahasa itu. Manakala makna pragmatik pula, ia merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji makna sesuatu ujaran berdasarkan konteks penggunaan, niat penutur dan juga situasi sosial. Maknanya, ia melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penutur dan bukan sekadar makna literal perkataan tersebut. Dan dalam konteks peribahasa, pragmatik menumpukan kepada makna tersirat ataupun maksud sebenar peribahasa yang ingin disampaikan kepada pendengar. Terdapat 4 kategori analisis makna peribahasa. Yang pertama, persefahaman. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, penghargaan. Dan yang keempat, peringatan. Jadi, saya akan teruskan dengan kategori persefahaman. Baiklah, peribahasa yang dapat dijumpai dalam Kamus Istimewa Peribahasa Melayu edisi kedua penyusunan oleh Abdullah Hussein bagi kategori persefahaman ialah kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Dan analisis semantik iaitu makna literal bagi peribahasa ini merupakan kekuatan sesebuah kerajaan kerana orang besar-besarnya. Kekuatan orang besar-besar kerana rakyatnya yang bersatu padu. Jadi, makna konotatif yang dapat diperoleh daripada peribahasa ini ialah perkataan pohon yang melambangkan keseluruhan struktur, akar yang melambangkan asas kekuatan dan tanah yang membawa makna tempat untuk berpaut ataupun sumber sokongan. Jadi, kesimpulan semantik bagi peribahasa ini ialah ia menunjukkan kestabilan sesuatu bergantung pada sokongan asas yang kukuh seperti pohon, akar dan juga tanah sebentar tadilah. Dan seterusnya, analisis pragmatik dalam konteks patriotisme. Peribahasa ini melambangkan kekuatan negara yang bergantung pada kekuatan rakyat dan juga rakyat pula kuat kerana tanah air yang melindungi mereka. Dan yang kedua, ia menegaskan hubungan saling bergantung antara pemimpin, rakyat dan juga tanah air yang menjadi asas kepada kestabilan politik dan juga sosial. Dan contoh konteks pula ialah negara makmur apabila rakyat bersatu dan menghargai tanah air sebagai sumber kekuatan. Jadi, dapatlah kita lihat bahawa peribahasa kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah ini melambangkan kekuatan sesebuah negara ataupun kekuatan orang-orang besar turut bergantung kepada rakyat mereka. Seterusnya, kita akan lihat pula perubahan makna semantik yang terdapat dalam peribahasa ini. Yang pertama ialah metafora, iaitu pohon, metafora untuk sesebuah negara ataupun pemimpin, manakala akar pula metafora untuk rakyat dan tanah merupakan metafora untuk tanah air. Yang kedua ialah ameliorasi, iaitu peninggian makna.
di mana unsur alam seperti pohon, akar dan juga tanah sebentar tadi dinaikkan kepada simbol kekuatan sesuatu bangsa dan juga perpaduan nasional. Dan yang ketiga ialah perluasan makna, iaitu kuat berdiri. Kuat berdiri meluas daripada makna fizikal iaitu berdiri kepada kekuatan moral, sosial dan juga politik. Seterusnya, peribahasa yang kedua bagi kategori persefahaman pula ialah bagai au bergantung ke tebing, bagai tebing bergantung ke au. Makna literal bagi peribahasa ini ialah seperti pokok aur yang bergantung kepada tebing untuk sokongan dan tebing pula bergantung kepada aur untuk kestabilan. Perkara ini menunjukkan bahawa aur dan tebing saling memerlukan antara satu sama lain. Dan seterusnya ialah makna konotatif dalam peribahasa ini. Makna konotatif yang pertama ialah aur dan tebing yang menunjukkan hubungan saling memerlukan. Dan yang kedua, bergantung bermakna saling membantu untuk terus stabil. Jadi, kesimpulan semantik untuk peribahasa ini ialah ia menggambarkan konsep keseimbangan dan saling menyokong antara dua pihak. Manakala analisis pragmatik dalam konteks patriotisme bagi peribahasa bagai aur bergantung ke tebing, bagai tebing bergantung ke aur ialah hubungan saling bergantung antara pemimpin dan juga rakyat dalam menjaga sesebuah negara. Seterusnya ia juga menunjukkan hubungan saling memerlukan antara rakyat dan pemimpin serta kaum dalam negara. Dan tiada pihak yang boleh berdiri sendiri kerana kestabilan negara bergantung pada persefahaman dan juga kerjasama semua golongan di negara tersebutlah. Dan contohnya ialah pemimpin memerlukan sokongan rakyat, manakala rakyat pula memerlukan bimbingan kepimpinan untuk kemakmuran negara. Jadi, ini merupakan analisis pragmatik dalam konteks patriotisme bagi peribahasa bagai aur bergantung ke tebing dan bagai tebing bergantung ke aur. Seterusnya, kita akan lihat pula perubahan makna semantik yang terdapat dalam peribahasa ini. Terdapat 3 perubahan makna semantik yang berlaku. Yang pertama, metafora iaitu aur, tebing dan juga bergantung. Aur merupakan metafora untuk rakyat ataupun kelompok tertentu, manakala tebing pula metafora untuk pemimpin ataupun sesebuah negara. Manakala bergantung pula merupakan metafora untuk hubungan saling memerlukan dan menyokong. Dan yang kedua ialah perluasan makna. Perubahan makna semantik dalam perluasan makna ni ialah hubungan ekologi literal iaitu aur dan juga tebing diperluaskan kepada hubungan sosial dan juga politik iaitu rakyat dan juga pemimpin. Maknanya kita samakan aur dan tebing dengan rakyat dan juga pemimpin yang saling bergantung antara satu sama lain. Dan yang ketiga ialah ameliorasi iaitu pergantungan fizikal, di mana ia dinaikkan ataupun ditafsirkan semula sebagai hubungan saling memerlukan yang mulia antara rakyat dan pemimpin demi kestabilan dan juga kesejahteraan negara. Baiklah, peribahasa yang ketiga bagi kategori persefahaman yang dapat ditemui dalam kamus tersebut ialah berat sepikul, ringan sejinjing. Makna literal bagi peribahasa ini ialah baik buruk sama-sama dipikul, bekerja gotong royong. Jadi makna konotatif yang dapat jumpai di sebalik peribahasa ini ialah perkataan berat yang merujuk kepada beban atau tanggungjawab yang besar. Yang kedua ialah ringan yang merujuk kepada kerja kecil ataupun mudah. Dan yang ketiga, sepikul ataupun sejinjing menggambarkan usaha bersama dalam memikul sesuatu tanggungjawab. Jadi kesimpulan semantik bagi peribahasa ini ialah ia menunjukkan makna kebersamaan dan kerjasama dalam menghadapi beban dan juga tanggungjawab. Seterusnya ialah analisis pragmatik dalam konteks patriotisme bagi peribahasa
berat sepikul, ringan sejinjing. Yang pertama, ia menunjukkan persefahaman dan perpaduan rakyat dalam menghadapi cabaran negara. Masalah dan ancaman negara menjadi ringan sekiranya ditanggung bersama-sama oleh semua rakyat di negara tersebut. Dan semangat muafakat dalam menghadapi musuh atau kesulitan negara juga dapat dilihat di sebalik peribahasa ini. Dan tiada kaum ataupun individu yang boleh berdiri sendiri dan memerlukan kerjasama semua. Contohnya, semasa bencana ataupun krisis nasional, rakyat bersatu membantu antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa mereka mengamalkan peribahasa berat sepikul, ringan sejinjing. Seterusnya, kita akan lihat pula perubahan makna semantik bagi peribahasa ini. Yang pertama ialah metafora. Perkataan berat merupakan cabaran, ancaman ataupun masalah negara, iaitu seperti peperangan, krisis ekonomi dan juga ancaman luar. Perkataan berat itu berada di bawah kategori metafora. Dan yang kedua ialah antonim. Dalam peribahasa ini terdapat perkataan berat dan juga ringan, di mana berat ialah sukar jika sendirian, yang lawannya ringan iaitu mudah jika bersama. Dan yang ketiga ialah ameliorasi, peninggian makna. Tindakan fizikal biasa dinaikkan sebagai prinsip perpaduan dan kerjasama patriotik. Dan yang keempat, perluasan makna, iaitu perkataan pikul dan juga jinjing meluas daripada tindakan fizikal kepada tanggungjawab, usaha dan juga pengorbanan bersama. Seperti yang kita tahu, pikul dan jinjing merupakan tindakan seseorang, tindakan fizikal seseorang. Tetapi apabila berada dalam peribahasa ini, ia telah berubah, telah diluaskan maknanya menjadi tanggungjawab, usaha dan juga pengorbanan bersama. Begitu juga dengan perkataan berat dan ringan yang merupakan tahap kesukaran pada awalnya, tetapi apabila berada dalam peribahasa ini, ia telah berlaku perluasan makna. Baiklah, peribahasa keempat bagi kategori ini ialah harimau puntung kena penjara, pelanduk kecil menolakkan mara. Jadi makna literal di sebalik peribahasa ini ialah ada masanya kesusahan orang besar lagi berkuasa itu ditolong oleh orang yang lemah dan kecil. Makna konotatif di sebalik peribahasa ini, yang pertama ialah harimau puntung yang membawa maksud kuasa besar yang lemah. Dan lawannya ialah pelanduk kecil, iaitu pihak yang lemah tetapi berani. Manakala yang ketiga, menolakkan mara, iaitu menentang ancaman. Dan kesimpulan semantiknya ialah makna menunjukkan keberanian pihak yang lemah menentang pihak yang kuat apabila mempunyai semangat dan sokongan. Seterusnya, kita lihat pula kepada analisis pragmatik dalam konteks patriotisme bagi peribahasa ini. Peribahasa ini, yang pertama, rakyat yang kecil dan lemah boleh melawan penjajah ataupun musuh yang kuat jika mereka bersatu. Dan persefahaman dan juga perpaduan rakyat memberi kekuatan kepada individu yang lemah. Dan yang ketiga, kerjasama dan juga persefahaman dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Contohnya, rakyat Tanah Melayu menentang penjajah melalui semangat kerjasama dan keberanian. Seperti yang kita dapat lihat dalam cerita-cerita kini yang menonjolkan ataupun menampilkan rakyat Tanah Melayu yang berani untuk menentang penjajah demi menjaga tanah air kita. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula kepada perubahan makna semantik di sebalik peribahasa harimau puntung kena penjara, pelanduk kecil menolakkan mara. Yang pertama ialah metafora. Harimau puntung, ia merupakan metafora untuk penjajah ataupun musuh yang kuat tetapi sudah lemah ataupun terkongkong. Maksudnya dekat sini kita dapat lihat bahawa walaupun ia merupakan musuh yang kuat, penjajah yang kuat, tetapi mereka sebenarnya lemah. Itulah maksud harimau puntung.
Yang kedua ialah pelanduk kecil. Metafora untuk rakyat jelata ataupun pejuang kecil yang berani untuk melawan harimau puntung tadi. Dan yang ketiga ialah menolakkan mara, iaitu metafora untuk melawan ancaman ataupun penjajahan. Seterusnya ialah ameliorasi, iaitu peninggian makna. Pelanduk yang merupakan haiwan kecil ataupun lemah apabila kita kaitkan dengan keberanian. Ia dinaikkan, berlaku proses ameliorasi sebagai simbol kepahlawanan rakyat. Manakala pejorasi pula iaitu penurunan makna. Harimau yang biasanya dilihat gagah dan kuat dengan puntung dan penjara, ia diturunkan menjadi lemah dan juga tidak berkuasa dalam peribahasa ini. Dalam konteks peribahasa, harimau puntung kena penjara, pelanduk kecil menolakkan mara. Peribahasa yang terakhir bagi kategori persefahaman yang dapat dijumpai dalam kamus tersebut ialah suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih. Makna literal di sebalik peribahasa ini ialah kerukunan hidup orang-orang yang sekaum ialah yang seia sekata, sehina semalu. Makna konotatif bagi peribahasa ini, yang pertama ialah suku. Suku merupakan kumpulan darah ataupun identiti asal. Dan yang kedua, malu. Malu merupakan maruah dan juga kehormatan diri seseorang. Manakala yang ketiga, dianjak ataupun diagih, sesuatu yang tidak boleh dipindah ataupun dibahagikan. Jadi, kesimpulan semantik bagi peribahasa ini ialah ia menegaskan bahawa maruah dan identiti adalah hak bersama yang perlu dijaga tanpa kompromi. Dan kita lihat pula kepada analisis pragmatik dalam konteks patriotisme. Peribahasa ini membawa maksud persefahaman dalam memikul tanggungjawab dan juga maruah negara bersama. Persefahaman bahawa ia juga menunjukkan persefahaman bahawa identiti dan juga maruah bangsa adalah milik bersama. Kekuatan perpaduan dalam memikul tanggungjawab nasional. Contohnya, apabila maruah negara tercemar oleh tindakan segelintir masyarakat, seluruh rakyat perlu bersama menegakkannya semula. Baiklah, kita lihat pula kepada perubahan makna semantik yang dapat dijumpai dalam peribahasa ini. Terdapat dua perubahan makna, iaitu yang pertama, peluasan makna, perkataan suku dan juga malu. Suku meluas daripada keluarga kecil kepada identiti nasional dan juga kesatuan bangsa yang lebih besar. Dan perkataan malu meluas daripada perasaan individu kepada maruah kolektif sesebuah negara. Yang kedua, ameliorasi, iaitu peninggian makna. Peninggian makna merupakan tanggungjawab keluarga dinaikkan kepada tanggungjawab patriotik terhadap maruah negara. Jadi, kesimpulan umum bagi kategori persefahaman ialah peribahasa dari segi semantik dalam kategori ini menonjolkan hubungan yang saling bergantung dan juga makna kebersamaan. Manakala dari segi pragmatik pula, ia menegaskan keperluan kerjasama dan juga persefahaman antara rakyat serta pemimpin bagi menjamin kestabilan sesebuah negara. Dan akhir sekali, dari segi perubahan makna pula, berlaku metafora, ameliorasi, pejorasi dan perubahan makna yang menjadikan peribahasa ini kaya dengan nilai perpaduan, saling menghormati dan juga semangat patriotik. Baiklah, seterusnya saya akan jelaskan pula peribahasa yang dapat dijumpai dalam kamus tersebut bagi kategori pengorbanan. Baiklah, peribahasa pertama bagi kategori pengorbanan ialah berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Makna literal di sebalik peribahasa ini ialah siapa yang berani akhirnya akan menang juga. Manakala makna konotatif peribahasa ini pula, yang pertama ialah berani, yang menandakan kekuatan jiwa dan juga kesanggupan seseorang untuk menghadapi risiko. Dan yang kedua ialah perkataan hilang dan juga mati. Ia tidak ditafsirkan secara fizikal tetapi melambangkan kehilangan pengaruh, nama ataupun kehormatan seseorang.
Dan pengulangan struktur menegaskan keabadian seseorang melalui semangat keberanian mereka. Jadi, kesimpulan semantik bagi peribahasa ini ialah ia menekankan bahawa keberanian melahirkan keabadian simbolik, iaitu seseorang tidak hilang selama keberaniannya dikenang. Jadi, seterusnya, analisis pragmatik dalam konteks patriotisme bagi peribahasa ini ialah yang pertama, ia membawa maksud seseorang yang sanggup berkorban nyawa, iaitu berani untuk negara, tidak akan dilupakan dengan mudah. Dan nama serta jasa mereka akan kekal dikenang dalam sejarah walaupun jasad mereka sudah tiada. Dan semangat pengorbanan mereka masih lagi hidup selama-lamanya. Seterusnya, maknanya juga beralih daripada individu kepada semangat kolektif, iaitu keberanian menjadi simbol keabadian negara. Contohnya, pahlawan Tok Janggut dan Mat Kilau tidak mati dalam erti semangat perjuangan di mana jasa mereka masih kekal hidup hingga ke hari ini. Seterusnya, kita akan lihat pula perubahan makna semantik di sebalik peribahasa berani hilang tak hilang, berani mati tak mati. Yang pertama ialah metafora. Perkataan tak hilang dan juga tak mati bukan secara fizikal tetapi metafora untuk keabadian dalam ingatan dan juga sejarah. Maksudnya nama seseorang itu tidak akan hilang dan juga tidak akan mati. Yang kedua ialah perluasan makna, iaitu hilang dan mati meluas daripada makna fizikal literal kepada hilang atau mati dalam ingatan kolektif. Daripada fizikal kepada ingatan kolektif. Dan yang ketiga ialah ameliorasi, iaitu peninggian makna. Di mana kematian fizikal yang dianggap negatif dinaikkan menjadi keabadian nama dan kehormatan yang positif ataupun yang lebih mulia. Peribahasa yang kedua untuk kategori pengorbanan adalah sayang di anak dilecuti, sayang di negeri ditinggalkan. Analisis semantik dari segi makna literal adalah sayangkan anak dimarahi, sayangkan negeri pergi merantau ke negeri lain. Dari segi makna konotatif, sayang iaitu bermaksud kasih sayang sepatutnya tulis. Yang kedua, dilecuti, disentuh di permukaan bibir secara kiasan menunjukkan tidak bersungguh. Yang ketiga, ditinggalkan iaitu diabaikan tanpa tanggungjawab. Jadi, kesimpulan semantik bagi peribahasa ini adalah menonjolkan keseimbangan antara kata dan perbuatan, iaitu kasih yang hanya bersifat luaran dan tidak tulen. Manakala, analisis pragmatik dari segi konteks patriotisme, yang pertama, sindiran kepada yang mendakwa cinta negara tetapi tidak sanggup berkorban. Yang kedua, cinta kepada negara memerlukan pengorbanan yang lebih besar daripada kepentingan peribadi atau keluarga. Yang ketiga, patriotisme sejati ditunjukkan melalui pengorbanan, bukan retorik semata-mata. Contoh yang boleh diberikan, seseorang yang hanya berkata sayang Malaysia tetapi tidak menjaga keharmonian atau kebersihan negara dikategorikan sebagai tidak patriotik. Perubahan makna semantik bagi peribahasa sayang di anak dilecuti, sayang di negeri ditinggalkan terbahagi kepada 3, iaitu penyempitan makna, pejorasi dan juga metafora. Dari segi penyempitan makna, perkataan dilecuti bermaksud disapu atau disentuh bibir, iaitu bermaksud disempitkan kepada makna tidak ikhlas, hanya bercakap tanpa tindakan. Yang kedua, pejorasi iaitu penurunan makna. Perkataan sayang yang sepatutnya mulia
berubah menjadi diturunkan kepada retorik kosong dan hipokrasi. Manakala perubahan makna semantik yang ketiga, perubahan makna semantik yang ketiga iaitu metafora. Perkataan ditukar kepada pengabaian tanggungjawab terhadap negara. Peribahasa yang seterusnya, jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan. Analisis semantik dari segi makna literal adalah untuk menyampaikan maksudnya, maka segala daya upaya akan dilakukan. Dari segi makna konotatif, perkataan dandang bermaksud tujuan atau matlamat besar, contohnya kemerdekaan atau kejayaan negara. Air dan gurun bermaksud dua laluan berbeza, iaitu simbol kepada cabaran dan alternatif dalam perjuangan. Yang ketiga, perkataan dirangkakkan bermaksud dilakukan dengan susah payah tetapi tetap diteruskan. Kesimpulan semantik yang boleh dibuat adalah peribahasa ini bermaksud usaha yang gigih dan berterusan untuk mencapai matlamat walaupun menghadapi kesukaran. Analisis dari segi pragmatik mengikut konteks patriotisme, peribahasa ini menggambarkan semangat juang rakyat dan pemimpin yang tidak mudah menyerah kalah. Yang kedua, peribahasa ini menunjukkan bahawa perjuangan mempertahankan negara atau membina kemajuan memerlukan daya tahan dan strategik pelbagai arah. Yang ketiga, nilai pragmatik yang ditekankan ialah ketabahan, kebijaksanaan dan daya usaha, iaitu semangat yang melambangkan cinta mendalam kepada tanah air. Contohnya, pejuang kemerdekaan menentang penjajah dengan pelbagai cara melalui rundingan, penulisan atau perjuangan bersenjata. Semuanya menzahirkan semangat tak lalu di air, di gurun dirangkakkan. Perubahan makna semantik bagi peribahasa jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan terbahagi kepada tiga, iaitu perluasan makna, ameliorasi dan juga metafora. Jadi, bagi perubahan makna semantik untuk perluasan makna merupakan dari tindakan fizikal membawa dandang kepada konteks abstrak iaitu usaha dan perjuangan. Perubahan makna semantik yang kedua iaitu ameliorasi. Perkataan dirangkakkan yang asalnya tindakan sukar diberi nilai positif sebagai simbol kecekalan dan juga ketabahan. Perubahan makna semantik yang ketiga, perkataan dandang iaitu matlamat negara, air atau gurun, halangan dan laluan, perjuangan, dirangkakkan, usaha bersungguh-sungguh. Peribahasa yang terakhir bagi kategori pengorbanan adalah seperti pelita membakar diri menerangkan orang. Dari segi analisis semantik, makna literalnya adalah mengorbankan diri untuk kesenangan orang lain. Dari segi makna konotatif adalah perkataan pelita merupakan sumber cahaya, iaitu lambang kebaikan dan bimbingan. Yang kedua, perkataan membakar diri bermaksud mengorbankan diri sendiri. Dan yang ketiga, perkataan menerangkan orang bermaksud memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, kesimpulan semantik adalah menunjukkan pengorbanan diri untuk memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Analisis pragmatik dari segi konteks patriotisme adalah menggambarkan semangat perjuangan dan pengorbanan pahlawan, pemimpin atau rakyat yang berbakti tanpa mengharapkan ganjaran.
Yang kedua, menandakan nilai altruistik patriotik, iaitu seseorang sanggup membakar diri untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Contoh yang boleh diberikan, guru yang mendidik generasi muda dianggap pelita negara yang menerangkan masa depan negara. Perubahan makna semantik bagi peribahasa seperti pelita membakar diri menerangkan orang terbahagi kepada 3, iaitu metafora, perluasan makna dan juga ameliorasi. Kita lihat kepada perubahan makna semantik yang pertama, iaitu metafora. Perkataan pelita berubah kepada perjuang atau pemimpin. Membakar diri pula merupakan pengorbanan. Menerangkan orang bermakna memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Perubahan makna semantik yang kedua, iaitu perluasan makna. Perkataan menerangkan bermaksud meluas daripada makna fizikal, iaitu cahaya, kepada makna abstrak, iaitu ilmu, kebebasan dan juga kemerdekaan. Perubahan makna semantik yang ketiga, iaitu ameliorasi. Perkataan membakar diri berlakunya perubahan yang bermaksud kesakitan diangkat menjadi simbol kemuliaan dan semangat pengorbanan. Jadi, kesimpulan umum yang boleh dibuat untuk kategori pengorbanan adalah semua peribahasa bagi kategori pengorbanan dari segi semantik menggambarkan konsep keberanian, kasih dan pengorbanan diri. Selain itu, dari segi pragmatik pula, ia menegaskan semangat patriotik, iaitu sanggup berkorban demi bangsa dan negara. Akhir sekali, dari segi perluasan makna, berlaku proses metafora, ameliorasi, penyempitan dan perluasan makna yang menjadikan setiap peribahasa lebih mendalam, bermoral dan mencerminkan jiwa patriotisme. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan peribahasa-peribahasa yang berada di kategori penghargaan. Jadi, mari kita lihat. Peribahasa yang pertama yang wujud di kategori penghargaan adalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, manusia mati meninggalkan makna. Jadi, analisis semantik yang boleh dibuat berdasarkan peribahasa tersebut dari segi makna literal adalah orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat. Manakala makna konotatif bagi peribahasa tersebut, perkataan belang merupakan tanda fizikal, iaitu ciri luar. Perkataan daging, manfaat yang boleh digunakan. Nama pula boleh dikatakan reputasi atau identiti diri yang kekal dalam ingatan. Kesimpulan semantik yang boleh dibuat, makna semantik menunjukkan perbezaan antara warisan fizikal dan warisan moral, iaitu manusia dikenang bukan kerana tubuhnya, tetapi kerana nama dan jasa. Jadi, mari kita lihat analisis pragmatik pula dari segi konteks patriotisme. Yang pertama, setiap makhluk meninggalkan sesuatu sebagai warisan, seperti manusia. Pahlawan sejati meninggalkan jasa dan nama baik kepada negara, bukan kekayaan atau harta benda. Yang ketiga, menegaskan bahawa sumbangan kepada bangsa lebih berharga daripada warisan fizikal. Sebagai contoh, nama tokoh seperti Tunku Abdul Rahman dan Tun Fatimah kekal dalam sejarah kerana jasa mereka kepada negara. Jadi, mari kita lihat perubahan makna semantik bagi peribahasa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, manusia mati meninggalkan nama. Jadi, perubahan makna semantik bagi peribahasa tersebut terbahagi kepada 3, iaitu ameliorasi,
metafora dan juga perluasan makna. Jadi, mari kita lihat apa itu ameliorasi. Ameliorasi merupakan peninggian makna. Dari segi peribahasa ini, perkataan belang merupakan ciri fizikal sahaja. Daging pula ada manfaat material. Nama merupakan warisan spiritual atau moral yang paling tinggi. Hierarki nilai meningkat dari fizikal ke spiritual. Yang kedua, metafora. Perkataan nama, metafora untuk reputasi, jasa, sumbangan dan warisan yang kekal. Yang ketiga pula, perluasan makna. Perkataan meninggalkan nama bukan sekadar identiti, tetapi meluas kepada seluruh legasi dan impak seseorang. Peribahasa kedua untuk kategori penghargaan adalah jadi dinding lasak peti manian. Mari kita lihat analisis semantik dari segi makna literal. Makna literal untuk peribahasa ini, orang yang menjadi harapan raja atau orang besar-besar. Makna konotatifnya pula, dinding lasak bermaksud orang yang gagah, berani dan boleh diharap. Peti mainan pula, sesuatu yang penting dalam konteks ini, pemerintah, kerajaan atau negara. Maknanya ialah seseorang yang menjadi pelindung dan tempat bergantung kepada pihak berkuasa atau pemimpin. Kesimpulan semantik yang boleh dibuat, peribahasa ini menunjukkan peranan individu yang setia, kuat dan dipercayai untuk mempertahankan pihak atasan atau institusi penting. Jadi, mari kita lihat analisis pragmatik dari segi konteks patriotisme. Yang pertama, peribahasa ini menggambarkan rakyat, pegawai kerajaan atau pahlawan yang menjadi benteng pertahanan kepada negara dan pemimpinnya. Yang kedua, membawa maksud bahawa individu yang berjiwa patriotik akan menjadi pelindung kepada kedaulatan dan maruah negara, sama seperti dinding lasak yang menjadi seperti manian. Peribahasa ini juga menyiratkan penghargaan terhadap kesetiaan dan keberanian mereka yang mempertahankan pemimpin dan negara daripada ancaman luar. Sebagai contoh, anggota keselamatan, tentera dan penjawat awam yang menjaga keamanan negara merupakan dinding lasak kepada kerajaan dan rakyat. Jadi, mari kita lihat perubahan makna semantik bagi peribahasa jadi dinding lasak peti manian. Perubahan makna semantik bagi peribahasa ini terdapat 3 kategori, iaitu ameliorasi, metafora dan juga perluasan makna. Ameliorasi iaitu peninggian makna bagi peribahasa ini. Perkataan dinding yang bersifat objek tidak bernyawa diangkat menjadi lambang kekuatan moral, kesetiaan dan juga tanggungjawab patriotik. Yang kedua, metafora. Perkataan dinding lasak merupakan pelindung iaitu rakyat atau pahlawan. Yang kedua, peti manian iaitu pemimpin, kerajaan atau negara. Yang ketiga, perluasan makna. Dari konteks fizikal, dinding melindungi peti kepada konteks sosial dan politik iaitu rakyat melindungi negara. Peribahasa yang ketiga bagi kategori penghargaan adalah hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang juga. Analisis semantik yang boleh dibuat untuk peribahasa ini, dari segi makna literal, peribahasa ini bermaksud budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati. Dari segi makna konotatif, perkataan hancur badan merupakan kematian fizikal. Perkataan budi baik bermaksud jasa, moral, amal kebaikan seseorang. Dan yang ketiga, perkataan terkenang bermaksud diingati dan dihargai oleh orang lain.
Kesimpulan semantik yang boleh dibuat bagi peribahasa ini adalah menekankan keabadian nilai moral yang tidak hilang walaupun tubuh sudah tiada. Analisis pragmatik bagi peribahasa ini dari segi konteks patriotisme adalah jasa dan pengorbanan pejuang atau pahlawan negara tidak akan dilupakan walaupun mereka telah tiada. Yang kedua, penghargaan abadi kepada mereka yang berjuang untuk kemerdekaan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, budi baik dan sumbangan kepada negara melampaui kematian fizikal. Sebagai contoh, jasa anggota keselamatan yang gugur tetap dikenang melalui anugerah dan peringatan rasmi. Jadi, mari kita lihat perubahan makna semantik bagi peribahasa hancur badan dikandung tanah, baik budi terkenang juga. Perubahan makna semantik bagi peribahasa ini terbahagi kepada 3, iaitu ameliorasi, perluasan makna dan yang ketiga, metafora. Jadi, mari kita lihat apa itu ameliorasi. Ameliorasi merupakan peninggian makna. Jadi, bagi peribahasa ini, perkataan budi baik dinaikkan sebagai sesuatu yang lebih kekal dan berharga daripada jasad fizikal. Yang kedua, nilai moral atau spiritual ditukar kepada nilai fizikal. Jadi, perubahan makna semantik yang kedua iaitu perluasan makna. Perkataan budi baik adalah meluas daripada kebaikan peribadi kepada jasa dan pengorbanan patriotik untuk negara. Perkataan terkenang meluas kepada penghargaan kolektif dan berterusan iaitu bukan sekadar ingatan sesaat. Dan perubahan makna semantik yang ketiga iaitu metafora. Hancur badan dikenang tanah, metafora untuk ketiadaan fizikal yang lengkap. Yang kedua, kontras dengan perkataan terkenang yang menunjukkan keabadian spiritual. Beralih pula kepada perubahan makna semantik, iaitu yang pertama ialah perluasan makna, iaitu ruang dan masa yang beredar ke mana-mana meluas daripada pergerakan fizikal kepada penyebaran nama dalam ruang sosial dan sejarah. Yang kedua, ameliorasi, iaitu perkataan nama ditinggikan daripada sekadar identiti kepada simbol kehormatan bangsa. Dan yang ketiga ialah metafora, nama beredar iaitu menjadi metafora kepada kemasyhuran dan penghargaan abadi. Beralih pula kepada perubahan makna semantik, iaitu yang pertama ialah perluasan makna, iaitu ruang dan masa yang beredar ke mana-mana meluas daripada pergerakan fizikal kepada penyebaran nama dalam ruang sosial dan sejarah. Yang kedua, ameliorasi, iaitu perkataan nama ditinggikan daripada sekadar identiti kepada simbol kehormatan bangsa. Dan yang ketiga ialah metafora, nama beredar iaitu menjadi metafora kepada kemasyhuran dan penghargaan abadi. Peribahasa yang kelima untuk kategori penghargaan iaitu di mana kelintung berbunyi, di situ kerbau tinggal diam. Makna literal untuk peribahasa ini ialah di mana perintah yang baik, di situ rakyat hidup rukun dan damai. Negeri yang aman, ramai penduduknya. Makna konotatif untuk peribahasa ini ialah perkataan kelintung yang bermaksud loceng yang diikat pada leher kerbau menjadi tanda tempat asal atau milik. Yang kedua, kerbau iaitu haiwan yang setia dan jinak, simbol kepada ketaatan. Yang ketiga, tinggal diam, iaitu tetap berada di sesuatu tempat, tidak berpindah. Dan yang keempat, struktur peribahasa menegaskan konsep kesetiaan terhadap tempat asal atau tanah tumpah darah. Kesimpulan semantik untuk peribahasa ini menzahirkan makna kesetiaan, iaitu seseorang akan kekal di tempat asalnya, tidak berpaling daripada sumber kehidupannya. Seterusnya, analisis pragmatik. Peribahasa ini memberikan perhargaan terhadap rakyat yang kekal setia kepada tanah air sendiri. Kelintung melambangkan identiti nasional atau simbol kewarganegaraan. Kerbau mewakili rakyat yang berpegang pada nilai setia dan cinta negara. Yang ketiga, ia mengajar bahawa kesetiaan kepada tanah air adalah tanda cinta sejati.
rakyat yang benar-benar patriotik tidak akan meninggalkan negaranya walaupun ada peluang di tempat lain. Contohnya, rakyat yang memilih untuk berbakti di Malaysia walaupun berpeluang berhijrah ke luar negara yang menzahirkan semangat di mana kelintung berbunyi, di situ kerbau tinggal diam. Seterusnya, perubahan makna semantik iaitu yang pertama untuk metafora. Perkataan kelintung, metafora untuk identiti nasional, kewarganegaraan, ikatan dengan tanah air. Yang kedua, kerbau iaitu metafora untuk rakyat yang setia. Dan yang ketiga, tinggal diam untuk metafora untuk kesetiaan dan komitmen kepada negara. Yang kedua, perubahan makna semantik yang kedua iaitu ameliorasi, peninggian makna. Perkataan kerbau iaitu haiwan yang rendah apabila dikaitkan dengan kesetiaan, sifat ini dinaikkan sebagai kebajikan patriotik. Yang kedua, tinggal diam iaitu yang pasif dinaikkan kepada kesetiaan aktif dan penuh komitmen. Dan perubahan makna semantik yang ketiga ialah penyempitan makna iaitu perkataan tinggal diam disempitkan kepada makna setia dan tidak berpindah-pindah. Peribahasa yang keenam untuk kategori penghargaan ialah kayu mati berpunggur, manusia mati biar bersama. Makna literal untuk peribahasa ini ialah hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik. Dan makna konotatifnya ialah yang pertama, kayu mati berpungkur, merujuk kepada sesuatu yang tiada nilai atau hilang begitu sahaja. Yang kedua, manusia mati biar bersama, iaitu seseorang perlu meninggalkan jasa, maruah dan sumbangan yang dikenang. Dan yang ketiga ialah makna ini menekankan perbezaan antara benda mati dan manusia yang berakal, iaitu manusia perlu hidup dengan tujuan dan nilai. Jadi kesimpulan semantik untuk peribahasa ini menunjukkan konsep keabadian dalam melalui jasa dan kebaikan, bukan sekadar kewujudan fizikal. Seterusnya, kita berganjak kepada analisis pragmatik. Peribahasa ini menghargai perjuangan dan jasa individu yang memberi sumbangan kepada bangsa dan negara. Ia menyeru agar setiap rakyat meninggalkan nama baik melalui pengorbanan, keberanian atau usaha membangunkan negara. Nilai pragmatik yang jelas ialah penghargaan terhadap wiranegara dan kesedaran untuk berbakti kepada tanah air supaya dikenang sepanjang masa. Contohnya, pejuang kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman dan Tok Janggut walaupun sudah tiada, nama mereka kekal kerana jasa mereka kepada negara. Perubahan makna semantik untuk peribahasa ini, yang pertama untuk metafora, kayu mati berpungkur iaitu kehidupan tanpa nilai. Dan yang kedua, manusia mati bersama iaitu manusia berbakti yang meninggalkan jasa. Seterusnya, perubahan makna semantik yang kedua, ameliorasi iaitu peninggian makna. Mati yang biasanya negatif diberi nilai positif sebagai simbol keabadian jasa. Dan yang ketiga, perubahan makna semantik yang ketiga, penyempitan makna iaitu perkataan nama diperluas daripada identiti peribadi kepada warisan moral dan sejarah bangsa. Jadi kesimpulannya untuk kategori penghargaan, peribahasa dari segi semantik dalam kategori ini menunjukkan konsep nama dan budi sebagai simbol nilai kekal. Manakala dari sudut pragmatik pula, ia menegaskan penghargaan terhadap jasa dan sumbangan pejuang yang terus diingati walaupun telah tiada. Seterusnya, dari segi perubahan makna, terdapat proses metafora, ameliorasi dan peluasan yang menaikkan nilai moral manusia menjadi simbol kebangsaan dan patriotisme sejati. Seterusnya, saya akan menyenaraikan beberapa peribahasa yang terdiri dalam kategori peringatan. Peribahasa yang pertama untuk kategori peringatan ialah bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya. Makna literal untuk peribahasa ini ialah bagaimana perintah, begitulah yang diturut. Bagaimana aksi, begitulah reaksinya. Makna konotatif untuk peribahasa ini, yang pertama ialah perkataan gendang iaitu sumber arahan atau panduan. Dan yang kedua ialah perkataan tari iaitu bermaksud tindakan ataupun respon. Jadi kesimpulan semantik untuk peribahasa ini menunjukkan tindakan seseorang bergantung kepada teladan atau arahan yang diterima. Seterusnya, analisis pragmatik untuk peribahasa ini. Dalam konteks patriotisme, peribahasa ini berfungsi sebagai peringatan kepada pemimpin dan rakyat. Pemimpin diibaratkan gendang dan rakyat diibaratkan sebagai penari. Rakyat akan meniru teladan kepimpinan.
Dan yang ketiga ialah ia memberi mesej bahawa pemimpin perlu menunjukkan integriti dan semangat patriotik kerana tindakan rakyat mencerminkan kepimpinan negara. Contohnya, jika pemimpin berdisiplin dan cintakan negara, rakyat akan mencontohi semangat itu. Perubahan makna semantik yang pertama ialah metafora. Perkataan gendang, metafora untuk memimpin atau kepimpinan negara. Metafora yang kedua ialah bunyi gendang, iaitu metafora untuk dasar, tindakan dan teladan pemimpin. Dan yang ketiga, perkataan tari, iaitu merujuk kepada metafora untuk tindakan dan sikap rakyat. Perubahan makna semantik yang kedua ialah perluasan makna, iaitu perkataan bunyi meluas daripada bunyi literal kepada seluruh kepimpinan, iaitu dasar, tingkah laku dan juga keputusan. Dan yang kedua ialah perkataan tari meluas daripada pergerakan kepada respon sosial dan tingkah laku kolektif. Peribahasa yang kedua untuk kategori peringatan, jangan memanah ke langit. Makna literal untuk peribahasa ini ialah jangan menderhaka kepada negeri atau pemerintah kerana yang serupa itu akan membinasakan diri sendiri. Makna konotatif yang terdapat untuk dalam peribahasa ini iaitu perkataan pertama, perkataan langit yang menunjukkan sesuatu yang tinggi dan berkuasa, dan yang kedua memanah yang bermaksud menyerang ataupun menentang. Jadi kesimpulan semantik untuk peribahasa ini ialah perbuatan melawan sesuatu yang lebih besar atau berkuasa akan membawa akibat kepada diri sendiri. Analisis pragmatik untuk peribahasa ini, peringatan jangan mengkhianati atau melawan negara yang melindungi kita. Perbuatan jahat terhadap negara akan mendatangkan bencana kepada diri sendiri. Negara ini diibaratkan langit yang melindungi rakyatnya. Contohnya, bagai pengkhianat atau pemberontak yang merosakkan keamanan akhirnya merugikan diri dan bangsanya. Seterusnya kita pergi ke perubahan makna semantik. Yang pertama ialah metafora. Perkataan langit merujuk kepada metafora untuk negara, pemimpin, institusi yang berkuasa dan melindungi. Yang kedua, memanah ke langit iaitu merujuk kepada metafora untuk mengkhianati atau melawan negara. Yang kedua, perubahan makna semantik yang kedua ialah ameliorasi, iaitu peninggian makna. Perkataan langit dinaikkan sebagai simbol kuasa, perlindungan dan keagungan yang tidak patut dilawan. Dan perubahan makna semantik yang ketiga ialah perluasan makna. Implikasi diperluas daripada akibat buruk yang pasti kembali kepada pelaku, iaitu karma ataupun balasan. Seterusnya, peribahasa yang ketiga untuk kategori peringatan ialah hilang bahasa lenyap bangsa. Makna literal untuk peribahasa ini ialah apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi, maka lambat laun hilanglah bangsa itu, iaitu hilang budi bahasa, darjat diri. Makna konotatif untuk peribahasa ini ialah bahasa melambangkan identiti dan warisan bangsa. Lenyap pula bermaksud hilang kewujudan atau jati diri. Jadi kesimpulan semantik untuk peribahasa ini ialah makna menunjukkan hubungan langsung antara kelangsungan bahasa dengan kelangsungan identiti bangsa. Seterusnya kita pergi kepada analisis pragmatik. Dalam konteks patriotik, peribahasa ini ialah peringatan tegas untuk memelihara bahasa kebangsaan sebagai lambang kedaulatan negara. Bahasa ialah alat penyatuan rakyat. Jika hilang, lenyaplah semangat kebangsaan. Contoh konteks, rakyat yang mengabaikan bahasa Melayu melemahkan semangat patriotik dan perpaduan negara. Perubahan makna semantik yang pertama ialah perluasan makna. Perkataan lenyap bangsa meluas daripada pupus fizikal kepada kehilangan identiti dan maruah. Perubahan makna semantik yang kedua iaitu metafora. Bahasa menjadi simbol jati diri dan roh kebangsaan. Dan perubahan makna semantik yang ketiga ialah ameliorasi, iaitu kepentingan bahasa diangkat sebagai nilai tertinggi dalam semangat patriotisme. Peribahasa yang keempat untuk kategori peringatan ialah kutu mati di atas kepala, tuma mati di tepi kain. Makna literal untuk peribahasa ini, biar mati di tempat yang mulia kerana membuat pekerjaan yang baik daripada mati di tempat yang hina kerana melakukan pekerjaan yang jahat. Makna konotatif untuk peribahasa ini yang pertama ialah kutu dan tuma ialah parasit, makhluk yang hidup menumpang pada tubuh yang lain. Dan yang kedua, mati di tempat sendiri bermaksud menerima akibat daripada tempat asalnya. Jadi kesimpulan semantik untuk peribahasa ini ialah peribahasa menggambarkan bahawa seseorang akan menerima akibat di tempat dia berbuat jahat.
Untuk analisis pragmatik untuk peribahasa ini ialah dalam konteks patriotisme, peribahasa ini ialah peringatan kepada pengkhianat negara bahawa mereka akan binasa di tanah air yang dikhianati. Ia mengingatkan bahawa tiada tempat lari bagi mereka yang merosakkan diri mereka sendiri, bagi mereka yang merosakkan negara sendiri. Contohnya, mereka yang menyeleweng atau menindas rakyat akan jatuh kerana perbuatan sendiri. Perubahan makna semantik yang pertama ialah metafora, perkataan kutu atau tuma, iaitu metafora untuk pengkhianat atau pendatang yang tidak setia kepada negara. Seterusnya, perkataan kepala ataupun tepi kain merujuk kepada metafora untuk negara yang memberi tempat tinggal dan perlindungan. Perubahan makna semantik yang kedua ialah pejorasi, iaitu penurunan makna. Pengkhianat disamakan dengan parasit, iaitu makhluk rendah yang merugikan, iaitu penurunan martabat yang drastik. Dan perubahan makna semantik yang ketiga ialah perluasan makna. Perkataan mati meluas daripada kematian fizikal kepada kebinasaan, keruntuhan ataupun balasan. Seterusnya, peribahasa untuk kategori peringatan ialah hilang bini boleh dicari, hilang budi badan celaka. Makna literal untuk peribahasa ini ialah akal yang jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri sendiri. Dan makna konotatif untuk peribahasa ini terdiri daripada perkataan bini, iaitu harta benda atau kepentingan duniawi. Yang kedua ialah perkataan budi, merujuk kepada nilai moral dan integriti diri. Dan perkataan yang ketiga ialah binasa atau menerima padah, iaitu merujuk kepada celaka. Kesimpulan semantik untuk peribahasa ini ialah makna menegaskan bahawa kehilangan nilai moral lebih buruk daripada kehilangan harta benda. Analisis pragmatik untuk peribahasa ini pula dalam konteks patriotik, peribahasa ini ialah peringatan untuk menjaga maruah dan integriti diri dalam berbakti kepada negara. Ia menegaskan bahawa kehilangan integriti dan semangat setia kepada tanah air lebih parah daripada kehilangan material. Contohnya, pemimpin yang hilang budi akan merosakkan negara walaupun kaya harta. Perubahan makna semantik yang pertama untuk peribahasa ini ialah ameliorasi, iaitu peninggian makna. Perkataan budi dinaikkan sebagai nilai tertinggi yang tidak boleh diganti, lebih berharga daripada hubungan material. Yang kedua untuk perubahan makna semantik ialah perluasan makna. Perkataan budi meluas daripada kebaikan pribadi kepada jasa, integriti, maruah dan kesetiaan kepada negara. Seterusnya ialah perkataan badan celaka, meluas kepada kehancuran menyeluruh, iaitu reputasi sosial dan juga spiritual. Seterusnya, kita beralih pula kepada kesimpulan umum kategori peringatan. Peribahasa menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan akibat dari segi semantik. Seterusnya, dari segi pragmatik pula, ia menjadi nasihat dan amaran agar rakyat mengekalkan integriti, kesetiaan dan jati diri bangsa. Akhir sekali, berlaku proses metafora, pejorasi, ameliorasi dan perluasan dari segi perubahan makna yang menjadikan mesej peribahasa relevan dalam konteks kenegaraan dan patriotisme moden. Jadi, setakat itu sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.